satu, kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah penyambung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku. Apa khabar warga UiTM Cawangan Perak? Moga baik-baik saja pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin inayah dan berkahnya dapat kita bersama pada pagi ini, di mana saya akan berkongsi dengan tuan-puan 5 cara mengamalkan gaya hidup sihat, di mana amalan ini boleh dibuat secara fizikal dan spiritual, dan ia boleh menyumbang kepada kestabilan fizikal dan mental kita, insya-Allah. Baik, amalan yang pertama adalah kawalan emosi, di mana kawalan emosi ini merupakan satu elemen penting dalam kehidupan yang membantu kehidupan kita agar lebih sihat. Kawalan emosi akan membantu kita berinteraksi dengan baik, fokus kepada kerja, hubungan dengan rakan dan juga ketua yang baik dan sebagainya. Baik, emosi yang terganggu akibat daripada tekanan kerja, isu-isu peribadi, rehat tak cukup, boleh menjejaskan fungsi kita sebagai staf di UiTM, khusus ni di Cawangan Perak. Apabila kita merasa tertekan, apa yang patut kita buat, tuan-puan? Cubalah berjalan-jalan. Itu antara tips yang pertama. Mana dari tempat kerja kita, berjalanlah seketika. Ambillah masa untuk kita berjalan. Dalam erti kata lain, untuk kita memberi sedikit nafas yang lebih segar kepada diri kita dalam membantu mengawal emosi.
Dan ini tuan-puan, janganlah ambil peluang untuk kita meninggalkan ruang kerja kita terlalu lama sehingga boleh menjejaskan fungsi. Yang kedua, kita carilah rakan sebagai kawan untuk kita berbual seketika, bagi berkongsi emosi, bagi berkongsi cerita, bagi berkongsi bebanan, baik kerja maupun isu-isu peribadi dengan rakan. Manakala rakan tersebut tidaklah patut untuk mengambil tanggungjawab lebih sebagai seorang kawan, cukuplah sekadar mendengar tanpa tuan-puan perlu menyelesaikan isu ataupun masalah rakan kita tadi. Kerana matlamat utamanya adalah untuk beliau berkongsi bagi meringankan beban emosinya. Okey. Dan yang ketiga, jadikan rutin berjalan ni sebagai rutin harian kita. Maknanya dalam sehari kita bekerja 5 hari seminggu, ambillah masa pagi sekali dan petang sekali dalam tempoh 10 minit mungkin untuk kita berjalan-jalan. Kampus UiTM ini sangat besar. Di Seri Skandar cukup luas. Tapah juga cukup luas. Untuk kita berjalan sekeliling bagi mencari tenaga baru ataupun bagi membantu mengawal emosi kita. Okey, di samping itu juga kita boleh berjalan di sekeliling alam semula jadi. Ini dalam bos saya selalu sebut dipanggil green therapy lah, menyentuh pokok-pokok hijau, memandang pemandangan hijau untuk kita merawat emosi kita. Okey, dan yang terakhir, dalam mengawal emosi, ambillah sedikit masa untuk kita melakukan senaman, sama ada di tempat kerja kita ataupun apabila kita balik ke rumah, lakukanlah senaman secara berkala. Baik, amalan gaya hidup sihat yang kedua adalah pemakanan seimbang. Semua orang tahu, makanan ini sangat penting dan banyak penyakit berpunca daripada perut. Jadi pemakanan seimbang menyumbang kepada fizikal, luaran dan dalaman yang baik. Individu perlu mengamalkan pemakanan seimbang menerusi amalan suku-suku separuh. Pengambilan makanan seimbang membantu kita untuk mengembalikan tenaga supaya kita kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan. Tetapi lebihan makanan ataupun kita ambil makanan secara berlebihan akan menyebabkan kita malas dan lesu. Manakala kalau kita kurang mengambil makanan seimbang, akan menyebabkan kita kurang cergas dan akan memberi kesan kepada emosi. Baik, pemakanan seimbang melalui diet suku-suku separuh, kita boleh isikan suku pinggan dengan makanan, ikan atau sumber protein, suku pinggan dengan nasi atau karbohidrat yang lain, serta separuh daripada pinggan dipenuhi dengan buah dan juga sayur. Jadi amalan pemakanan seimbang ini juga merupakan sunnah yang harus kita ikuti dengan baik, dan saya yakin dan percaya amalan pemakanan seimbang ini akan membantu kita mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Seterusnya, bagi amalan gaya hidup sihat yang ketiga adalah kita lakukan senaman secara berkala. Senaman secara berkala membantu mencapai tahap optimum fizikal dan mental seseorang individu. Secara spiritual, ia menggalakkan kita bergaul sesama sendiri melalui aktiviti yang kita sertai. Maknanya, bila kita melakukan aktiviti riadah, kita akan berada di tempat yang terbuka bersama dengan orang lain. Melalui aktiviti ini, kita membantu kita untuk bergaul bersama dengan orang lain dan membantu kita juga untuk memberi ketenangan dan juga mengawal emosi kita. Okey, secara tidak langsung kualiti sosial kita juga akan lebih berkualiti. Kita tidaklah berseorangan, tetapi kita tahu kita ada orang dan juga ada individu lain yang boleh kita cari untuk kita dapatkan bantuan. Melalui aktiviti senaman, dia akan meningkatkan hormon-hormon gembira seperti dopamin, serotonin dan sebagainya. Ia membantu secara tidak langsung tuan-puan untuk sentiasa tenang dan gembira dalam kehidupan sehari-hari. Ima, kita menghadapi tekanan dan juga halangan dalam apa saja keadaan. Okey, dengan senaman secara berkala juga membantu diri kita untuk rehat yang secukupnya. Okey, apabila kita bersenam, kita melakukan aktiviti riadah, ia membantu kita untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, ia membantu kita untuk mendapatkan tidur yang cukup, insya-Allah. Okey, dan dengan melakukan aktiviti senaman secara berkala membantu kita mengubah
fokus ataupun mengubah pandangan kita terhadap tekanan dan juga mungkin stres kepada perkara lain. Dan ini membantu mengurangkan sedikit tekanan kita lah. Okey. Apa yang boleh kita buat dengan senaman sejadah berkala secara mudah? Antara yang paling mudah kita buat adalah berjalan 30 minit sehari. Ia dapat meningkatkan kesihatan jantung, menggalakkan perasaan positif, mengurangkan risiko penyakit diabetes, menguatkan tulang dan otot serta mengurangkan berat badan. Okey. Seterusnya, amalan gaya hidup yang seterusnya adalah tips tidur yang berkualiti. Baik, tidur yang berkualiti menggunakan kaedah-kaedah seperti tetapkan masa tidur dan waktu tidur yang sama. Maksudnya kalau kita dah ada rutin pukul 11 malam kita tidur, kita akan bangun seawal pukul 5 pagi. Okey, itu untuk kita dapat tidur yang berkualiti dan cukup. Okey, seterusnya untuk kita dapatkan tidur yang berkualiti, berhentilah bermain gadget minimum 30 minit sebelum tidur. Maknanya sebelum kita masuk tidur, kita harus tinggalkan gadget kita 30 minit sebelum kita masuk tidur. Maknanya kalau kita dah baring di atas katil, kita dah tidak lagi melihat gadget di tangan. Okey. Kemudian untuk dapatkan tips tidur yang berkualiti juga, kita perlu elak makan lewat malam. Ada jadi amalan sekarang bagi masyarakat Malaysia untuk makan lewat malam. Kita sering berada di kedai-kedai makan, khususnya kedai mamak, untuk menikmati hidangan-hidangan yang disediakan bersama dengan rakan-rakan. Dalam arti kata lain, itu adalah salah satu cara untuk kita healing ataupun me time. Tetapi sedar tak, tuan-puan, itu juga membantu kita untuk mengurangkan kadar kualiti tidur kita. Baik, dengan mengamalkan tidur yang berkualiti, yang pertama kita membantu merangsang memori dan juga proses pembelajaran baru. Dalam arti kata lain, kita mampu untuk menyimpan maklumat baru yang kita akan perolehi nanti. Seterusnya, dengan tidur yang berkualiti membantu kita mengawal metabolisme dan juga berat badan. Okey. Berat badan kita selain daripada faktor pemakanan, ia juga dipengaruhi oleh faktor tidur. Jadi untuk dapat berat badan yang ideal, kawallah kualiti tidur tuan-puan. Okey, dengan tidur yang berkualiti juga kita membantu menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Cuba tuan-puan bayangkan, seandainya kita tidak memperoleh tidur yang cukup, kita mengantuk dalam keadaan kita membawa kenderaan, berkemungkinan besar kita akan menyebabkan kemalangan dan boleh mengakibatkan kesan kepada diri kita dan juga orang lain. Tidur yang cukup juga membantu kita untuk dapat mood yang baik. Sedia maklum, awal pagi merupakan masa yang sangat kritikal kepada kita. Kadang-kadang kita boleh teremosi kerana beberapa perkara kecil di rumah. Kadang-kadang kita boleh terganggu fokus kerana beberapa perkara yang kurang menyenangkan di tempat kerja. Jadi dengan tidur yang berkualiti membantu kita untuk mendapatkan mood yang baik, seterusnya boleh berfungsi dengan sempurna dalam menjalankan tugas kita sebagai staf di UiTM Cawangan Perak. Tidur yang berkualiti juga akan membantu kita untuk menjaga kesihatan dari segi aspek penjagaan jantung dan meningkatkan sistem imuniti badan. Jadi, dan yang terakhir, amalan gaya hidup sihat adalah untuk kita meninggalkan perbuatan merokok. Merokok ini sebenarnya ada satu bahan yang dipanggil nikotin yang merangsang hormon dopamin. Dopamin ini hormon gembira dan juga hormon yang merangsang ketenangan. Tetapi dia dalam tempoh jangka masa pendek. Sebab itu juga kenapa orang merokok kerap merokok. Kerana hormon gembira dan hormon ketenangan itu berlaku dalam tempoh jangka masa pendek. Dan akibat daripada ketagihan nikotin itu menyebabkan mereka gelisah dan perlu mencari semula rokok untuk memberi ketenangan. Dan amalan-amalan ini berterusan sehingga menyebabkan berlakunya kesan dari segi aspek kesihatan, berlakulah kesan dari segi emosi di mana tekanan sebab tak dapat rokok, okey, perlu merokok dengan lebih kerap, dan juga boleh mendatangkan kemurungan. Ada kajian mendapati bahawa 2 hingga 3 kali ganda individu merokok boleh mendapat kemurungan berbanding individu yang tidak merokok. Jadi kebaikan untuk kita tidak merokok, yang pertama tuan-puan adalah tahap kesihatan yang baik. Kita akan mendapat kesihatan yang baik. InsyaAllah penyakit mungkin akan kurang
menjakiti kita lah. Okey, seterusnya akan meningkatkan tahap kecergasan. Sebagai staf, kita perlu jaga kecergasan. Okey, ada kerja yang memerlukan kita melakukan aktiviti fizikal, dan dengan tidak merokok, insya-Allah akan membantu kita untuk berfungsi dan juga meningkatkan tahap kecergasan dengan baik. Selain daripada itu juga, kebaikan tidak merokok adalah untuk meningkatkan produktiviti kita. Selain daripada memberi penampilan yang baik kepada diri kita, okey, role model kepada keluarga dan masyarakat, okey, dan yang terakhirlah, tidak membazir wang. Itu antara kebaikan tidak merokok ni. Jadi tuan-puan, sebagai individu ataupun sebagai staf UiTM, saya rasa saranan untuk tidak merokok ni adalah saranan yang baik. Hatta UiTM juga mengekalkan kawasannya sebagai kawasan bebas rokok. Jadi tuan-puan, ayuhlah, ambillah peluang dan kesempatan untuk kita mengurangkan tabiat merokok, seterusnya untuk menghentikan tabiat merokok ini. Okey? Sekian, itu dari saya 5 cara mengamalkan gaya hidup sihat yang boleh kita lakukan sama ada di rumah, di ruang kerja ataupun di mana-mana saja. Amalan gaya hidup sihat ini memberi manfaat pada diri kita sendiri, rakan-rakan dan UiTM Cawangan Perak secara amnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.